Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Idlan Haikal dari Studio Channel dan pada hari ini saya bersama YB Cha Kichin, ahli parlimen rasah. Okay. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak YB atas sumbangan meja dan kerusi kepada sekolah kami SMK 92. Dan saya ada satu soalan untuk YB, iaitu apakah harapan YB dengan adanya sumbangan meja dan kerusi untuk sekolah kami? Ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua warga SMK Seremban 2. Saya berbesar hati mendapat peluang untuk memberikan sumbangan melalui peruntukan saya selaku ahli parlimen rasa. Tahun ni saya bagi 300 set meja dan kerusi peperiksaan. Ya, untuk khasnya calon-calon SPM yang bakal menghadapi peperiksaan yang sangat mustahak ni pada hujung tahun ni. Bagi saya, ia sebagai sedikit suntikan semangat daripada saya sebagai wakil rakyat kawasan agar calon-calon kita boleh mencapai kejayaan yang lebih baik. Kalau pada SPM sebelumnya 18 orang calon dapat straight A, tahun ni saya berharap paling kurang 25 orang. Dan begitu juga dengan pencapaian keseluruhan, peratusan yang dapat sijil dan sebagainya. Dan sudah tentu bukan saja saya, pihak pejabat pendidikan daerah Seremban pun meletakkan harapan yang tinggi terhadap calon-calon di sekolah ini yang sentiasa menunjukkan prestasi yang sangat baik, bukan saja dalam peperiksaan tetapi juga dalam pelbagai program dan aktiviti yang diadakan di peringkat sekolah, daerah dan negeri. Jadi semoga anak-anak semua mendapat suntikan semangat, termasuk ketua pengawas. Saya kalau boleh ketua pengawas tu wajib dapat strict A dan terbaik sekiranya dapat strict A+. Jadi itu saja harapan saya untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak kita berjaya dalam peperiksaan SPM. Terima kasih. Terima kasih YB. Okey, demikian itu tadilah harapan YB terhadap sekolah kita. Semoga sekolah kita terus sukses pada masa akan datang. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi YB. Terima kasih. Semoga berjaya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.